Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 11, kohort 5, set 23 ingin membentangkan kajian tindakan kami yang bertajuk meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah matematik dalam gabungan operasi menggunakan intervensi kaedah kubadat dalam kalangan murid tingkatan 1 SMK Jitra. Satu kajian tindakan. Pembentangan ini disediakan khusus untuk pensyarah kami yang dihormati, Dr. Hairul Faizi bin Luqman. Sebelum kami memulakan pembentangan penuh kajian tindakan ini, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu saya, Nur Nabila binti Rusmadi, kedua, Mazian binti Hanafi, ketiga, Muhammad Fikri Chia bin Madhan, keempat, Siti Nazihah binti Abdul Rahim, kelima, Muhammad Habibullah bin Abu Talib dan yang terakhir, Muhammad Syakil Hakim bin Arifin. Doktor yang saya hormati, pembentangan ini mempunyai 5 bahagian utama iaitu refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, kedua, objektif kajian, ketiga, peserta kajian dan tempoh kajian, keempat, kaedah pengumpulan data dan kelima, intervensi. Berikut merupakan maksud akronim kubadat. Okey, boleh lihat pada slide di mana K adalah kenal pasti kehendak soalan, U underline gariskan maklumat penting, B bentuk ayat matematik, A atau operasi mengikut turutan, D dapatkan jawapan, A analisis semula jawapan, T tulis semula jawapan dengan lengkap, T tandakan semak. Melalui pemerhatian dan analisis ujian diagnostik, kami dapati murid menghadapi kesukaran dalam memahami topik gabungan operasi matematik. Kesilapan umum yang dikenal pasti ialah murid menyelesaikan operasi secara linear dari kiri ke kanan tanpa mengikut keutamaan operasi matematik. Masalah ini berpunca daripada pertama, kekurangan strategi penyelesaian yang berstruktur, kedua, bahan bantu mengajar yang tidak mencukupi dan pendekatan PDPC yang terlalu berpusatkan guru. Kami dapati, murid juga sukar mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam soalan yang kompleks. Namun begitu, antara kekuatan yang kami kenal pasti ialah bimbingan individu semasa latihan dapat meningkatkan keyakinan murid lemah. Hubungan yang baik antara guru dan murid juga mewujudkan suasana yang kondusif di mana murid berani bertanya dan meminta penjelasan. Kesimpulannya, guru perlu sentiasa menilai keberkesanan pengajaran dan berperanan sebagai pemudah cara. Matlamat kita ialah melahirkan murid yang faham, yakin dan berkemahiran dalam menyelesaikan masalah matematik secara berstruktur dan logik. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk membentangkan bahagian objektif kajian. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera doktor. Saya Mazian binti Hanafi bernombor matrik P152554 akan menerangkan objektif kajian kami. Okey, untuk makluman doktor, terdapat 2 objektif kajian yang telah kami tetapkan mengandungi objektif umum dan juga objektif khusus. Di mana bagi objektif umum kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah matematik yang melibatkan keutamaan operasi dalam soalan gabungan melalui intervensi kaedah kubadat secara berstruktur. Manakala bagi objektif khusus pula, ianya meliputi 4 perkara iaitu pertama, menilai perubahan tahap kefahaman murid terhadap keutamaan operasi sebelum dan selepas intervensi melalui ujian pra dan pos. Kedua, menentukan keberkesanan kaedah kubadat dalam membantu murid menggunakan kurungan dengan tepat. Ketiga, meningkatkan keupayaan murid mengenal pasti format dan struktur soalan daripada hanya 30% kepada sekurang-kurangnya 75% selepas intervensi. Dan yang terakhir iaitu keempat, menilai kesan aktiviti berfasa dalam kaedah kubadat terhadap kebolehan murid menyusun langkah pengiraan secara sistematik dalam tempoh 8 minggu. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk meneruskan bahagian peserta kajian dan tempoh masa. Dipersilakan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera doktor. Saya Muhammad Fikri Chia bin Madahan dengan nombor metrik P149368 akan membentangkan bahagian seterusnya iaitu mengenai peserta kajian dan tempoh pelaksanaan bagi kajian ini. Untuk makluman doktor, kajian ini melibatkan murid tingkatan 1 Nilam di SMK Jitera yang dikenal pasti mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan masalah matematik operasi gabungan. Pemilihan murid dibuat berdasarkan pemerhatian guru serta keputusan ujian diagnostik yang menunjukkan kekeliruan dalam keutamaan operasi dan kesalahan penggunaan kurungan. Tujuan pemilihan kumpulan sasaran ini adalah untuk melaksanakan intervensi kubadat secara fokus dan sistematik serta menilai sejauh mana intervensi ini dapat meningkatkan kefahaman dan kemahiran murid yang berprestasi rendah. Untuk pengetahuan doktor, tempoh kajian ini adalah selama 2 bulan iaitu 8 minggu. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk memberikan penerangan lanjut mengenai tempoh masa kajian secara lebih terperinci. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syakil Hakim bin Arifin, nombor metrik P148562 akan menerangkan bahagian berkaitan tempoh masa kajian merujuk kepada carta perbatuan seperti yang ditunjukkan dalam slide. Seperti sedia maklum, kajian tindakan ini dijalankan selama 8 minggu dan dibahagikan kepada 3 fasa utama mengikut minggu dan jenis aktiviti yang dilaksanakan bersama murid tingkatan 1 Nilam SMK Jitera. Pada fasa pertama, kami menjalankan ujian diagnostik iaitu untuk mengenal pasti tahap kefahaman awal murid. Kedua pula intervensi awal iaitu pengenalan kepada konsep asas keutamaan operasi matematik. Fasa ini penting untuk membina asas pemahaman murid terhadap langkah awal dalam menyelesaikan soalan gabungan operasi. Pada fasa kedua, melibatkan latihan bertahap iaitu bermula dengan soalan mudah hingga ke peringkat kompleks. Kedua iaitu aktiviti kolaboratif yang dijalankan dalam kumpulan kecil menggunakan pendekatan berasaskan masalah. Fokus utama di sini ialah untuk memastikan murid dapat menggunakan kurungan dan aturan operasi dengan betul serta menggalakkan pemikiran kritis secara bersama. Dalam fasa terakhir iaitu fasa ketiga, kami melaksanakan ujian POS iaitu untuk menilai kesan intervensi secara menyeluruh. Kedua, kami melakukan sesi refleksi murid iaitu di mana mereka berkongsi pengalaman pembelajaran mereka dan yang terakhir iaitu temu bual berfokus yang dijalankan bersama murid dan guru bagi menilai impak intervensi dari pelbagai sudut. Matlamat fasa ini ialah untuk melakukan penilaian berterusan dan memastikan peningkatan yang berlaku dapat dikenal pasti secara jelas. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk membentangkan bahagian kaedah pengumpulan data. Dipersilakan. Pengumpulan data. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera doktor. Saya Siti Naziha binti Abdul Rahim, nombor metrik P151646 akan menerangkan tentang kaedah pengumpulan data dalam kajian ini. Kami menggunakan beberapa instrumen dalam pengumpulan data bagi mendapatkan data yang menyeluruh dan bermakna. Antaranya ialah pertama, ujian pra dan pos untuk menilai perubahan penguasaan murid. Kedua, pemerhatian berstruktur untuk menilai penglibatan dan penggunaan strategi semasa PDPC. Ketiga, lembaran kerja dan tugasan bertulis yang dikumpulkan secara berperingkat sepanjang intervensi. Keempat, refleksi murid dan temu bual berfokus bagi mendapatkan maklum balas tentang kefahaman mereka. Kelima, penggunaan aplikasi pembelajaran digital untuk membantu murid mengenal pasti dan membetulkan kesilapan secara interaktif. Dan keenam, jurnal refleksi guru yang mencatat pemerhatian, cabaran, pencapaian, cadangan, penambahbaikan semasa pelaksanaan intervensi. Secara kesimpulan, gabungan pelbagai instrumen ini membolehkan kami menilai keberkesanan kaedah kubadat dari pelbagai sudut. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk membentangkan bahagian intervensi. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera doktor. Saya Muhammad Habibullah bin Abu Talib, nombor metrik P148401. Saya akan menerangkan intervensi utama kami iaitu kaedah kubadat.
Untuk makluman doktor, intervensi ini direka dalam 3 fasa dan dilaksanakan selama 8 minggu, iaitu fasa pertama iaitu pemahaman konsep dijalankan pada minggu pertama hingga minggu kedua. Pada fasa ini, fokus utama ialah memperkenalkan konsep asas keutamaan operasi. Pengajaran dijalankan secara interaktif menggunakan analogi visual dan papan interaktif. Murid didedahkan dengan kubadat dan diberikan latihan asas. Fasa kedua, latihan bertingkat dan penyelesaian berstruktur dijalankan pada minggu ketiga hingga minggu kelima. Pada fasa ini, murid menjalani latihan bertahap daripada soalan mudah ke kompleks. Aktiviti dijalankan secara kolaboratif menggunakan kaedah pengajaran berasaskan masalah. Aplikasi digital digunakan untuk memberi maklum balas segera dan membetulkan kesilapan. Untuk fasa ketiga, pemantauan dan penilaian berterusan dijalankan pada minggu ke-6 hingga minggu ke-8. Pada fasa ini, kami menjalankan ujian pos, sesi refleksi murid dan perbincangan guru-murid tentang kesalahan dan pembetulan. Penilaian akhir dilakukan berdasarkan skor ujian, refleksi murid dan perubahan tahap kefahaman mereka terhadap kaedah kubadat. Sebagai penutup, kajian tindakan ini menunjukkan bahawa pendekatan yang berstruktur seperti kubadat dapat membantu murid mengatasi kelemahan dalam menyelesaikan masalah operasi gabungan. Kami berharap hasil kajian ini dapat dijadikan panduan untuk meningkatkan PDPC matematik yang lebih efektif, interaktif dan berkesan. Sekian, terima kasih.